Kelebihan dia adalah dekat Bukit Roti Mariam ni, masuk-masuk je dapat tengok view Banjaran Titi Wangsa. Yang bergabungkan banyak gunung-gunung kat Malaysia. Masuk dalam ni order makanan, lepas tu sampai kat tepi sungai ada anak sungai. Sungai tu selamat. Lepas tu ada 70 pokok buah-buahan lokal dan eksotik untuk tujuan pembelajaran. Lepas tu ada 8 hiking spots untuk baby steps dengan toddler steps. And banyak juga parents yang postpartum depression, baru lepas beranak, orang kata meroyan, suami dia pegang baby, dia duduk dalam sungai. Oh, so maksudnya dia bukan spesifik ataupun fokus kepada kanak-kanak yang special sajalah. Lepas tu kat sini hub untuk universiti untuk ajar cikgu-cikgu tadika macam mana cara nak main outdoor games. So cikgu tu, kita buat modul, cikgu tu main sendirilah game yang ada beratus-ratus games untuk cikgu bakal cikgu tadika. Sebab the only way untuk mengajar kanak-kanak adalah by awakening your inner child. So dia kena rasa sebab kita semua ada jiwa kanak-kanak. Betul-betul. Kalau dekat US dengan UK, orang tua yang depression, dia akan bawa satu rumah warga emas ni pergi dekat rumah anak yatim main dengan budak-budak. Kat Bukit Roti Mariam, kalau nampak orang tua yang depression, dia akan bawa Bukit Roti Mariam tengok budak-budak main. So dia akan remind diri dia, aku pernah macam tu. Dia akan senyum, dia kan seronoknya tengok budak-budak main. So dia balik, dia punya adrenaline rush tu dia lower. So dia tenang sikit. Relax macam tu. Sebab tu saya kita punya target market tu 3 orang. Kanak-kanak, special needs individuals, orang tua. Kita yang muda ni kerja, bawa cari duit, belanja dia orang. Belanja dia orang. Sebab kadang-kadang bila macam kita mak-mak kan, bila ada duit nak belanja anak, bila kita pergi tempat tu makan sedap kan, macam saya makan Cafe Kasbi kan, saya selalu order banyak kali kan, sebab mak ayah saya suka kan. So kita rasa duit yang kita cari penat lelah tu, dia berbaloi. Cuba bayangkan kalau kita pergi, dia masak main-main, ada kotor semua. Lepas tu anak-anak mengamuk, sakit perut. So kita rasa macam, alamak, membazir, penat aku cari duit ni, habis macam ni, macam tu lah. So kita nak orang spend duit berbaloi lah. Macam tu.